Hai, saya Nabil, guru selling anda hari ini. Kalau korang masih pening dan bingung tak tahu macam mana nak bezakan hard selling dan soft selling, korang tengok video ni. Assalamualaikum kak. Saya nak pinjam masa kak sekejap je. Saya ada jual beg produk ni. Produk ni harga dia Tak. tapi kak, tapi tak habis cakap lagi. Aduh. Cik, nak minta tolong pegang sekejap boleh? Boleh tidak? Saya tolong. Okey, ni ya. Wow, beg dia boleh buka je besar. Betul. Beg ni memang kita boleh besarkan. Dan kapasiti dalam dia pun besar juga. Macam-macam kita boleh letak. Boleh. Okey, terima kasih ya, Cik. Berapa beg ni? Dulu harga dia RM50, tapi sekarang dah naik RM70. Kenapa naik? Apa yang jual? Sebelum ni kita ada buat offer. Kalau Cik nak tahu, saya lah yang jual. Kalau macam tu, saya nak ambil GoPro boleh? Boleh. 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 Saya nak ambil dua. Saya nak ambil untuk tunang saya sekali. Untuk tunang. Kenal. Kalau untuk tunang, saya kena bagi harga asal lah, Cik. Apa pula macam tu? Aduh. Kau ingat single lagi. Hai, kau kira tak punya pacar.